Salam sejahtera kepada semua. Kembali kita ke tutorial seterusnya. Kali ini saya akan membincangkan bagaimana kita boleh membuat table di dalam NView. Okey. Untuk pelajaran sebelum ini mungkin kawan-kawan perasan yang saya tak masukkan table. Okey, jadi benda tu dia memanjang daripada atas ke bawah. Dan cara macam tu boleh, tak salah. Okey. Cuma dia kurang cantik sikit. Okey. Untuk lihat kita punya website lebih organize, biasanya saya lebih suka untuk masukkan table. Contohnya sini saya tunjukkan macam mana nak masukkan table. Okey. Pertama sekali pergi dekat insert table. Okey. Ini bila anda gerak-gerakkan mouse, kita boleh pilih berapa banyak pun table. Okey. Contoh saya nak masukkan 3x3. Saya pergi dekat kotak sini, saya klik saja sekali. Okey. Dan anda lihat ada table 3x3 keluar, dan ini saya boleh panjangkan. Okey. Dan untuk adjust table ni, okey, dia punya size saya gunakan yang di atas ni. Okey. Ada satu tiang dekat sini ha. Ini untuk kolom. Tengok saya adjust tiang ni. Okey. Kawan-kawan boleh bawa ke mana yang dikehendaki. Kalau nak adjust row pula, sini pun ada juga. Lihat, saya boleh gerakkan dia berapa panjang yang saya hendak. Okey. Okey. Sekiranya kolom ni tak cukup, saya katalah ada 3 saja kolom, saya nak pakai 4. Okey. Lihat tanda yang ni. Okey. Kalau saya klik dia bergerak, jadi lihat tanda yang ni. Kalau kita klik belah kanan, dia akan tambah kolom belah kanan. Kalau kita klik belah kiri, dia akan tambah satu kolom sebelah kiri. Kalau kita klik pangkah ni, yang kecil di tengah ni, dia akan padamkan semua sekali. Begitu juga yang ini. Kalau saya klik yang bawah ni, dia akan tambahkan row di bawah. Kalau saya klik atas, dia akan tambahkan satu row di atas. Kalau saya klik yang di tengah ni, dia akan padamkan sederet row di sini. Okey, saya tunjukkan ya. Saya klik yang ini. Lihat. Ada 4 row sekarang. Okey. Kalau tak cukup, saya tambah lagi satu. Saya boleh klik yang di belah kiri pun boleh. Ada satu lagi row baru keluar. Sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5 row. Okey. Kalau saya nak delete a row kolom di sini, saya hanya klik yang pangkah di tengah ni. Dah tinggal 4 kolom. Saya tak nak pakai kolom ni, saya klik di sini. Dan seterusnya. Kalau saya tak nak pakai kolom ni, saya klik di sini. Dah tinggal 2 kolom. Begitu juga row. Kalau saya tak cukup, ada 4, saya nak pakai 5, saya boleh klik di bawah ni. Lihat. Lihat. Dah bertambah-tambah row. Kalau tak cukup, saya boleh tambah lagi. Kalau saya nak delete, saya boleh delete lagi. Okey. Okey. Apabila kita uploadkan file ni ke tapak domain, okey, menggunakan FileZilla, row ni akan kelihatan. Jadi untuk hilangkan row ni supaya dia jangan kelihatan di dalam domain kita, klik sebelah kanan, table cell property. Dekat sini ada perkataan table, klik table. Buang dia punya border, jadikan kosong, dan klik OK. Lihat, saya klik di tempat lain. Lihat ini. Apabila dia bertanda merah dengan titik-titik merah ni, maksudnya apabila saya upload ke tapak domain, ia tidak kelihatan. Saya boleh juga tengok benda ni di preview. Lihat, dia akan kosong sahaja. Dan saya kembali kepada normal. Ini adalah untuk panduan kita. Dan jangan lupa di dalam row ini juga, di dalam cell ini, yang besar ini dipanggil table,
Yang kecil-kecil ni dipanggil sel. Di dalam sel ini saya boleh masukkan table. Tetapi kebiasaannya, cuba anda perhatikan, tulisan dia dekat tengah. Seelok-eloknya tulisan dia dekat atas, bermula di atas. Untuk pindahkan tulisan ni ke atas, klik sebelah kanan, table cell property, middle ini tukar kepada top dan klik OK. Saya klik semula di dalam ni, lihat cursor dah bermula di atas. Okey. Kalau saya nak masukkan table di dalam sel ni, saya boleh masukkan lagi insert table. Lihat, saya dah masukkan table di dalam sel. Okey. Kalau saya nak hilangkan table ni semasa saya upload, saya klik sebelah kanan, table cell property, klik dekat table, border jadikan kosong dan klik OK. Right? Dan di sini anda boleh gunakan skill yang saya telah ajar dahulu, nak masukkan image di sini, nak masukkan video di sini, nak masukkan banner di sini, nak masukkan logo di sini, apa saja anda telah boleh lakukan. Okey. Itu adalah cara untuk memasukkan table di dalam website anda. Dan kita akan ikuti tutorial yang lain selepas ini. Terima kasih.